Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'd qala haddatsana Bashar bin Mafdal an Abdullah bin Uthman bin Khaysim an Sa'id bin Jabir an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil bayadi minas thiyabi liyalbisaha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah melaporkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, alaikum bil bayadi minas thiyab, hendaklah kalian berpakaian yang berwarna putih. Kalian yang masih hidup hendaklah memakai pakaian yang berwarna putih. Dan kitab kita tulis, pakaikan kain kafan yang berwarna putih juga bagi mereka yang telah meninggal dunia. Wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum, kerana sesungguhnya pakaian yang berwarna putih ini ialah min khairi thiyabikum, iaitu pakaian yang terlebih baik ataupun sebaik-baik pakaian untuk kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita ni disunatkan untuk pakai dengan pakaian yang berwarna putih. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam warna kesukaan dia iaitu berwarna putih. Kemudian ada dalam kitab lain warna selain warna putih. Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Anas pernah menyebut dalam hadis dia yang lain, Nabi suka kepada warna yang warna hijau. Yang tu warna yang Nabi suka. Yang pertama warna putih, yang kedua warna hijau. Ustaz ajak ni, warna putih, warna hijau Nabi suka. Sekali mereka kata lain, mereka duk ingat kau lain. Kita bagi tahu yang Nabi suka. Sayyidina Ibnu Hajar dalam kitab dia Tanbihul Akbar, dia kata warna hijau itu adalah lebih afdal daripada warna-warna yang lain selepas daripada warna putih. Yang tu yang kita jumpa. Ibnu Hajar dalam kitab dia Tanbihul Akbar, dia kata apa? Warna hijau adalah warna yang lebih afdal daripada warna putih dan juga selain daripada warna-warna lain. Mana kata warna putih yang pertama Nabi suka pakai, yang kedua warna hijau yang terlebih afdal. Setakat ni tak jumpa lagi warna biru, warna merah tak ada lagi nah. Tak jumpa. Tolong try cek cari. Kalau ada tak ada masalah. Antaranya Imam Al-Baihaqi juga pernah, yang ni ada sikit. Imam Al-Baihaqi dia kata Nabi pernah berpakaian yang berwarna kemerah-merahan. Lega. Yang berwarna kemerah-merahan pada hari raya kadang-kadang Nabi pakai, dan juga pada hari-hari Jumaat. Ada juga kadang-kadang yang mengikut daripada Imam Al-Baihaqi, dia kata Nabi pernah pakai pakaian yang berwarna kemerah-merahan. Sebut kemerah-merahan, bukan warna merah. Sebab apa? Sebab kita dah baca sebelum ni, kebanyakan ulama dan hadis, berdasarkan hadis Nabi pun, dia pesan tak boleh nak pakai baju yang warna merah terang sangat. Merah macam depa raya. Senang cerita. Yang depa duk raya kan, depa pakai baju warna merah macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab makruh tahrim. Setengah daripada ulama menyatakan warna merah terang sangat. Adapun kalau merah yang dinyatakan, ada setengah ulama kata merah keoren-orenan ataupun merah warna darah ikan. Yang tu tak apa. Bukan kata haram terus nak pakai itu, bukan kata haram. Cumanya lebih kepada makruh sebab dia ada larangan. Baik. Yang tu antara dia. Antaranya lagi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni, iaitu ulama sebut kepada kita sunat pada hari raya ataupun sunat pada setiap hari Jumaat untuk kita berpakaian warna putih selain daripada warna-warna lain pada hari Jumaat. Yang tu antara sunat dia. Sunat pada hari raya kita berpakaian dengan warna-warni. Warna-warni dia beza hari raya warna-warni. Tapi kalau hari raya jatuh pada hari Jumaat, baju warna apa kita nak pakai?
Ini jenis teka-teki pula kita main malam ni. Sebelum nak tidur kita main teka-teki Ustaz. Faham tak? Keruk dari semua. Hari Jumaat, hari raya jatuh pada hari Jumaat, baju warna apa kita kena pakai? Baju warna hijau. Cari pasal semua tu. Baju warna baju putih juga, tapi baju putih yang baru. Nah, itu sikit lah, selingan sikit, iaitu sunat kita. Lebih afdal kita pakai baju warna putih. Baik, hadis yang seterusnya